media assistant, come editing. Basic 1,700. Layan perangai girlfriend aku. Betul. Daripada kita duk buat benda yang tak berbala untuk kita kan, baik kita buat benda lain. Mungkin kita boleh cari side income buat pundek ke apa kan. Pundek ke Grab Food ke kan? Daripada kita duk buat OT yang free je kan. Lepas tu nanti mulalah cakap, oh dulu orang-orang dulu tak ada pun berkira macam ni. Orang dulu punya orang dulu lah. Orang sekarang ni fikir duit tau. Betul. Tak ada duit tak boleh hidup. Tak ada duit tak boleh hidup. Daripada rumah pergi tempat kerja kau ni, company kau ni, pakai jalan kaki. Kalau jalan kaki satu hari ambil masa tau. Itu pun aku rasa kalau satu hari ambil masa tu, pergi awal pagi, balik tu baru sampai. Office hour balik pukul 5 tu baru sampai. Lepas tu mulalah cakap, kita punya disiplin tak ni lah, tak itu dah. Macam mana nak disiplin nak tinggi? Macam mana disiplin nak jaga kalau 1,700 je yang kau bayar? Bukan tak bersyukur dengan 1,700 tu, tapi orang kata biar berbaloi lah dengan kau punya kod kerja, pengalaman, skill. Cuma dekat Kelantan ni aku tengok memang skill ni tak dihargai, aku kata. Aku boleh cakap macam tu. Setuju. Skill tak dihargai. Pengalaman yang diorang minta 2-3 tahun lepas tu pun bila dah ada, diorang tak kira juga. Betul. Dia sama je gaji. Ada pengalaman dan apa-apalah, tetap 1,700 saja. 1,700 saja. Degree, diploma, SPM 1,700. So pendapat aku kat sini kan, faktor menjadikan benda ni disebabkan ni tau, diorang ni tak ada daya saing. Setiap company ni dia tak ada daya saing. Contohlah kita tengok sini, kalau dekat KL kita perhati kan, dekat KL diorang macam lawan harga. Contoh company kau, company aku tawar offer 3,000, engkau tawar offer 4,500. Tak ada daya saing macam begitu. Kat Kelantan ni dia macam take it or leave it. In the black backdrop, podcast tanpa studio, tak tapi tak jaga.